Yo, aku nak cerita mu pasal aku apa ni, aku ada ni lah, aku ada apa main gitar lah. Aku nak main gitar tapi aku tak ingat dah, lupa dah. Aku tak reti main gitar sebenarnya. Jadi pasal kawan aku pula tu aku tak cerita lah tau. Sebab dia pun tak ada benda-benda pun, tak ada apa-apa pun. Jadi tadi aku ada dengar suara budak puang lah. Suara budak puang tanya aku. Dia tanya tak main gitar ke? Aku kata tak main gitar. Dia hanya dengar suara benda. Dia kata dengar suara ni lah. Suara orang putih lah. Tadi aku ada tengok cerita tadi. Cerita Mak Saleh tadi. Tapi aku tak ingat dah siapa dia. Aku bukan tak ingat. Aku lupa lah. Aku ingat ke. Aku tengok cerita. Rupanya aku tak tengok lagi lah sebenarnya. Tapi tadi tengok dah kejap ni. Lupa dah kejap je aku tengok tadi. Jadi aku nak main gitar. Tunggu sekejap eh. Samakan kami. Dengar lagu aku main lagu Hujan Lapuk dulu lah. Aku nak tiup gitar dulu lah. Ni tiup gitar masa ni. Oh, 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 hujan lapuk. Ada mancis, tak ada rokok. Jalan-jalan tersenyum-senyum. Angin masih terasa macam berut. Jalan yang mana hai perlulah tunjuk. Jalan lurus atau belok-belok. Bukan pernah terbatu-batu. Setiap masa, setiap satu musuh. La 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 la. She was the blue shiny above, a tomb of the whole, and love is so fair. Baby, she be mine, over the mountains, baby, and yeah. She, I love the stars too.
Yo, ni aku nak cerita ni, ayah aku buat ayah sang Jawa. Aku nak cakap dengan aku punya tok mak lagi, nak cakap dengan dia. Nak suruh dia beli aku asam Jawa lah. Aku nak bayar lah kat dia. Tok mak dah ingat itu aku di. Tok mak tu adik ipar aku punya mak lah, dia ingat lah. Lama kau buat video, baru nak minit, baru kejap aku. Mula apa tadi aku buat benda tadi, mula apa ke? Ni aku minum air sampai habis tau. Aku cerita lah. Aku cerita ilmu lah. Sebenarnya aku bukan tak tahu, aku tahu dah sebenarnya, tapi aku tak ada matlamat aku, matlamat hidup tak ada lagi. Aku bukan tak kahwin, aku kahwin dah, dah ingat dah. Oh, matlamat hidup tak ada. Ni ayah aku buat daripada apa? Daripada apa tu? Daripada benda ni. Daripada apa pesicah jambu aku buat. Ingat. Rokok ada lagi rokok aku. Nak tengok aku ni barang ke? Barang tak boleh kena lah, barang tak boleh kena lah. Aku bukan tak kena barang, aku tak ada barang nak kena. Potek aku aku dok ambil lagi barang, aku dah ingat. Aku ada kawan sini dalam YouTube lah, kawan aku yang duduk kat KL lah. Dia okey lah benda, aku belajar dengan dia lah buat channel YouTube ni. Sekarang ni aku sudah bebas daripada apa, daripada ni lah, daripada apa tu, daripada segala tekanan emosi apa semua lah. Tapi kadang mari pula dah tahulah bila pula, aku pun dah ingat lah.